Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, hari ini kita nak bincang satu topik yang sangat menarik dan sangat dekat dengan kehidupan seharian kita. Kita akan meneroka bab 9 Geografi Tingkatan 1 iaitu pertempatan di Malaysia. Jom kita mulakan. Sebelum kita pergi lebih jauh, cuba tengok sekeliling kawasan tempat tinggal anda sekarang. Agak-agak anda duduk di kawasan bandar yang sibuk atau luar bandar yang tenang mendamaikan? Dan cuba perhatikan macam mana susunan rumah jiran-jiran anda. Adakah ia dibina rapat-rapat, memanjang di tepi jalan atau jauh-jauh antara satu sama lain? Simpan dulu jawapan tu sebab kita akan rungkai rahsianya sekejap lagi. Hari ini kita ada 3 misi utama. Pertama, kita nak kenal pasti jenis-jenis pertempatan. Kedua, kita nak kaji pola atau susunan rumah. Dan yang ketiga, kita akan bezakan apakah sebenarnya fungsi pertempatan bandar dan luar bandar ini. Mula-mula sekali, apa sebenarnya maksud pertempatan ni? Senang cerita, pertempatan bermaksud kawasan tempat manusia tinggal dan menjalankan aktiviti harian. Ia boleh jadi kawasan bandar yang penuh dengan bangunan tinggi ataupun kawasan luar bandar dengan sawah padi yang menghijau. Dua-dua kawasan yang berbeza ni kita panggil sebagai pertempatan. Okey, kita masuk bahagian yang pertama, subtopik 9.1, jenis-jenis pertempatan di Malaysia. Di negara kita, pertempatan ni terbahagi kepada 2 jenis utama sahaja, iaitu bandar dan luar bandar. Tapi, macam mana nak bezakan dua kawasan ni? Kuncinya terletak pada angka ini, 10,000. Kalau sesebuah tempat tu mempunyai jumlah penduduk melebihi 10,000 orang, itu dikira sebagai kawasan bandar. Kalau kurang daripada 10,000 orang pula, ia dipanggil kawasan luar bandar. Mudah kan nak ingat? Selain daripada mempunyai penduduk yang ramai dan padat, kawasan bandar ni memang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan asas yang tip-top. Ada hospital besar, sekolah, pusat beli belah dan lebuh raya. Kediamannya pula bercirikan gaya moden macam apartmen dan rumah teres. Kalau dari segi ekonomi, peluang pekerjaan sangat luas, melibatkan sektor industri, perniagaan dan perkhidmatan. Contoh bandar yang popular, mestilah macam Georgetown, Miri, Shah Alam dan Putrajaya. Luar bandar pula berbeza suasananya. Walaupun kemudahan asas di sini mungkin agak minimum berbanding bandar, ia tetap mencukupi untuk keperluan penduduk. Kediamannya pula lebih sederhana dan kebanyakannya bercirikan tradisional, contohnya rumah kampung kayu. Dari segi ekonomi pula, masyarakat di luar bandar lebih memfokuskan kepada hasil bumi seperti pertanian, penternakan dan industri desa. Tenang dan tak sibuk. Okey, masa untuk kuis pantas. Bayangkan satu tempat ni ada lebih 10,000 orang penduduk dan kemudahan asas dia sangat pelbagai dan moden. Agak-agak, ni jenis pertempatan apa? Ya, tepat sekali. Ia adalah pertempatan bandar. Tahniah kepada yang dapat jawab. Kita teruskan pula dengan bahagian yang kedua iaitu 9.2, pola pertempatan di Malaysia. Perkataan pola ini sebenarnya merujuk kepada corak susun atur rumah di sesuatu kawasan. Terdapat 4 pola utama. Yang pertama ini dipanggil pola berpusat. Dalam pola ni, rumah dan bangunan dibina dengan sangat rapat, bertumpu pada satu-satu pusat. Kebiasaannya, ia berada di kawasan yang menjadi tumpuan orang ramai, macam di persimpangan jalan raya atau kawasan pusat perniagaan, memang nampak padat. Seterusnya, pola berkelompok. Susunan rumah bagi pola ni dibina dalam satu kelompok yang sangat terancang dan tersusun rapi. Di Malaysia, pola berkelompok macam ni sangat sinonim dengan kawasan rancangan pembangunan tanah persekutuan. Contoh yang paling jelas adalah kawasan penempatan Felda macam Felda Trolak di Perak, Felda Air Tawar di Johor dan Felda Sahabat di Sabah. Cantik dan seragam je. Dua pola terakhir ini pula memang unik kalau kita bandingkan. Pola berjajar ni bentuknya rumah-rumah tu dibina sebaris sahaja dalam satu deretan memanjang. Selalunya kita boleh nampak susunan ni di sepanjang jalan raya atau di tepi sungai macam kat Sungai Rajang tu. Manakala pola berselerak pula, sesuai dengan namanya, jarak antara rumah tu dibina agak jauh dan kelihatan bertaburan. Kita selalu jumpa pola berselerak di kawasan pertanian macam kebun sayur atau kawasan tanah tinggi contohnya di Kundasang Sabah. Jom uji minda lagi sekali. Sedia? Apakah pola pertempatan bagi kediaman yang dibina secara deretan memanjang di sepanjang pinggir sungai? Betul, jawapannya ialah pola berjajar. Memang hebat daya tumpuan anda. Seterusnya, kita masuk ke bahagian yang terakhir untuk hari ini, 9.3, fungsi pertempatan bandar dan luar bandar.
Setiap tempat memainkan peranan tersendiri untuk membangunkan masyarakat dan negara. Kita tengok dari fungsi ekonomi di bandar dahulu. Kawasan bandar ini sangat penting sebab ia menjana pendapatan negara berskala besar. Ada bandar yang memang fokus pada perindustrian, penuh kilang contohnya di Shah Alam dan Perai. Ada juga bandar yang dibina khusus untuk teknologi maklumat bertaraf dunia seperti Cyberjaya. Memang banyak peluang kerja yang ditawarkan. Dari segi aspek sosial pula, fungsi bandar sangat pelbagai dan menarik. Kita ada bandar pendidikan yang menjadi tumpuan pelajar sebab terletaknya pelbagai institusi pengajian macam di Tanjung Malim. Terdapat juga bandar satelit seperti Petaling Jaya yang wujud untuk memberi sokongan kepada bandar utama iaitu Kuala Lumpur. Dan pastinya yang paling istimewa, kita ada bandar diraja seperti Pekan di Pahang dan Arau di Perlis yang menempatkan istana sebagai kediaman rasmi sultan atau raja. Fungsi terakhir untuk bandar adalah dari aspek kerajaan atau kita sebut governance. Sesetengah bandar berfungsi khusus untuk urusan pentadbiran kerajaan pusat kita. Contoh paling jelas semestinya Putrajaya. Selain itu, wujud juga bandar pertahanan yang menempatkan pangkalan tentera laut seperti di Lumut dan bandar sempadan yang menjadi pintu keluar masuk negara contohnya di Padang Besar Perlis. Sekarang, macam mana pula peranan luar bandar? Walaupun keadaannya tenang dan tak sesibuk bandar, peranan mereka sama penting. Dari aspek sosial, kawasan luar bandar menyediakan kemudahan asas yang kritikal untuk orang kampung, seperti klinik desa, pejabat pos, balai raya dan rumah ibadat. Dari aspek governance pula, segala urusan kerajaan dan masyarakat dikendalikan oleh pejabat penghulu atau ketua kampung. Merekalah penggerak kemajuan masyarakat desa. Dari segi ekonomi, ini yang buatkan luar bandar sangat penting kepada kita semua. Aktiviti peternakan macam membela lembu, kambing dan biri-biri adalah aktiviti utama mereka. Selain itu, pertanian seperti mengusahakan sawah padi, sayur-sayuran, ladang kelapa sawit dan getah digabung pula dengan industri kraft tangan desa. Pendek kata, penduduk di luar bandar inilah yang menghasilkan bahan mentah dan bekalan makanan untuk negara kita. Kuis terakhir sebelum kita rumuskan sesi hari ini. Daripada perbincangan tadi, apakah sebenarnya fungsi utama pertempatan luar bandar dari aspek ekonomi? Ya, betul. Mereka fokus kepada kegiatan pertanian, penternakan, perlumbungan dan industri desa. Sebagai rumusan ringkas, kat sini kita boleh nampak dengan jelas perbandingan antara bandar dan luar bandar. Tadi kita dah kaji dua jenis pertempatan berdasarkan had penduduk 10,000 orang. Kemudian kita lihat pula 4 jenis pola susunan rumah iaitu berpusat, berkelompok, berjajar dan berselera. Dan yang terakhir, kita dah pun kenal pasti perbezaan fungsi yang sangat memainkan peranan penting dalam sosioekonomi negara kita. Sebelum kita tamatkan penerangan hari ini, saya ada satu soalan cepu mas untuk anda renungkan. Cuba bayangkan, apa agaknya keadaan negara kita sekarang ni kalau cuma ada pertempatan luar bandar tanpa kemajuan bandar langsung? Macam mana pula dengan ekonomi, peluang kerja dan pertukaran teknologi kita? Menarik untuk kita fikirkan kan? Ilmu geografi ni sebenarnya mengajar kita memahami bagaimana manusia dan kawasan sekeliling saling melengkapi untuk mencapai sebuah kemajuan. Terus kekal bersemangat meneroka ilmu dan kita jumpa lagi dalam sesi yang akan datang.